Mental pasti lah. Tahu ni dah jakun. Kali ni kau jakun. Kau boleh lupa. Ada tak boleh apa habis. Kalau lupa ada tak buat. Dah lama sikit lagi dia. Main ni tu Dan perang tu. Beda. InsyaAllah. Kelabu je dia. Oh, ini kau tengok music kelabu. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Offroad. Lama tak bersiaran, lama tak bertemu. Agak sibuk sekarang Hari ni ada jalan baru yang aku nak tunjuk, ada laluan baru yang aku nak tunjuk, iaitu jalan menuju ikut laluan Pushau Perasan tak di depan aku ni ada dua cabang Satu ke Pusbala, laluan lama kami, dan ini ialah laluan menuju ke Pushau. Jalan perhubungan desa yang bermula dari Pushau menuju ke Pusbala adalah melalui jalan yang di belah kiri ni sekarang. Jadi kita akan ikut laluan ni. Kita tengoklah macam mana progres jalan, kita tengok apa view yang cantik kampung orang asli yang ada kat dalam di sepanjang menuju sampai di Bukit Eceng, tempat laluan kita akan bertemu nanti. Jadi itulah, hari ni aku nak kongsi jalan tu je lah. Apa pun kita teruskan perjalanan kita lepas ni. Okey, jom. Okey, menjelai dua kau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia laluan ke Pushau sebenarnya ini adalah kali kedua aku lalu ke jalan ni. Jadi tempoh hari aku lalu ke jalan ni waktu balik. Ni aku nak masuk waktu untuk masuk ke Pusbala lah. Jadi kali ni korang akan nampak lah. Jadi kali ni korang akan dapat melihat untuk ini video jalan menuju Pushau, dan kita akan jumpa beberapa buah kampung, dan kita akan jumpa Pushau. Pushau, Pusbala, Puslatin, Puslihai, ada 4 pos yang ada di kawasan ni. Itulah, jom kita jalan Sebenarnya Pushau ni kira macam menerima kemajuan yang agak cepat berbanding dengan pos-pos yang lain. Sebab apa tahu? Mungkin jaraknya lebih dekat. Kalau korang perasan, di kiri aku ialah ada tiang elektrik Maksudnya lepas ni mereka akan dapat menerima kemudahan elektrik. Mungkin suatu hari nanti Pusbala pun akan menerima kemudahan macam ni. Mungkin ambil masa sikit lah, tapi suatu masa hari nanti tak mustahil bila ada jaringan jalan perhubungan yang lebih baik, maka kemajuan yang lain pun akan lebih cepat sampai Jadi itulah. Okay, tak apalah, kita teruskan perjalanan Kita teruskan perjalanan. Kita tengok inilah laluannya. Masih lagi melalui hutan-hutan tebal, hutan belantara. Yelah sejak 2 minit ni aku jarang upload berkongsi di media YouTube Tak apalah, hari ni aku cuba luangkan masa. Tengoklah jalan yang ni memang dah, orang kata dah dibubuh dengan jalan batu kerikil sebab tak lama lagi jalan ni akan diguna buat jalan perhubungan desa. Tengoklah jalan ni pun cantik rata cantik je. Lepas ni nak masuk ke Pusbala pun akan ambil masa yang agak cepat lah. Tapi kalau ikut Sungai Buloh dan kemudian ikut jalan ni, ada perbezaan jarak yang ketara lah. Kalau ikut melalui Sungai Buloh, kita ikut Bukit Trektas terusnya sampai Bukit Eceng, kita dah jimat lebih kurang 25 ke 30 minit. Kalau kita ikut jalan ni, bezanya lebih kurang dalam 25 hingga 30 minit lah. Jauh sikit, tapi tak apalah, kita kata jalan cantik inilah jalannya. Ada laluan ada tiang elektrik. Tempoh hari masa aku balik ke sini,
sini. Tengok view kat sini pun boleh tahan juga kan. View kat sini boleh tahan juga. Yalah, dalam hutan kan. Aku seorang sekarang. Majlis di belakang aku dah tak nampak. Itu aku ke depan. Dia bawa aku dulu. Lepas tu dalam video dia cakap dia tinggal aku. Padahal aku tengah ambil video kat belakang. Memanglah slow. Dia pun sejak ada kamera ni bawa slow juga. Aku nak pergi tinggal di tempat yang aku rasa macam cantik di puncak pokok masih tebal hutan masih sepelihara. Untuk balak pun masih besar-besar macam belum berusik. Itulah kat sini dah digezekkan sebagai hutan simpan. Maka masih sepelihara lah. Masih sepelihara. Ini yang nampak view cantik. Tapi itulah, ada semak sama tadi. Tapi kalau fly drone cantik. Bila ikut laluan ni jaraknya agak jauh sikit. Minyak spare kena standby lah. Minyak spare kena standby. Tukar. Kita dah selalu tukar untuk jalan yang macam dalam hutan macam ni. Kita dah rasa macam tak susah. Apa dia ada tempat nak pergi dah. Nampak view cantik. Tengok kat mana ni. Mana nampak hutan nak cantik kan. Sini. Jauh lagi ni kalau kita nak sampai di perkampungan pertama orang asli di Kusau jauh je dalam 20 minit tadi. Ini tu aku nampak tempat cantik kalau aku fly drone cantik ni. Sebab aku ada bawa drone tapi yalah, ya Allah cantik. Gunung Ganang cantik-cantik. Sini lah. Videonya agak menarik. Nampak ke depan ni kalau cantik ni, kalau berkabut kalau pagi ni kan kita boleh bayang dekat sini. Ya Allah cantiknya panorama. Jalan sikit. Cantik terbentang hijau je cantik. Mana? Biasa lah. Biasa. Comel mana? Cuma kalau pagi comel. Kalau pagi comel lagi. Itu ni rising star kita juga Majlis. Jom sambung. Laluan hutan bila dia dah produk hari tu, dah ratakan jalan untuk progres untuk projek pembinaan jalan perhubungan desa. Apa yang korang nampak sekarang, jalannya makin cantik lah. Untuk musim sekarang, musim jalan kering, tak lecak lah. Kalau musim hujan nanti ni ada permainan juga. Sebab sekarang ni jalan kering cantik lah. Ada. Ini layan pun sedap lah. Oi, bila tengok pokok-pokok balak yang masih besar tumbuh melata, tumbuh meliar macam ni, aku rasa macam
kekalkanlah macam ni. Kekalkanlah, peliharakanlah hutan-hutan macam ni. Sejuk mata memandang oh. Tak tahu lah mampu bertahan berapa lama hutan macam ni Inilah dia laluan Lalu korang tengok laluan biasa yang kami lalu tu kan. Tapi hari ni pula laluan yang berbeza, yang kata Beautiful House. Ini cantiknya York. Oh, cantik. Aku ni memang tak boleh tengok hutan lah. Tengok hujan-hujan aku rasa macam tenang Dia selalu macam jangkut pada rumah aku. Sebab tu dah minta tukar tak dapat-dapat. Ada memuji kalau hutan ni bila nak dapat. Aku kan dah isi tukar, tiba-tiba tak dapat. Oh, macam tu lah. Baru cantik kan. Aku tengok hutan. Rasa tenang. Jalan cantik macam ni berjalan orang motor kan. Jauh lagi ni perjalanan ni. Kita sampai di Kampung Hau. Rumah-rumah orang jadi kita ikut kereta raja macam ni. Ok, Majeleh pergi mana? Ok, ronda kawasan tu. Inilah dia Buluh ni kalau korang nak tahu, sumber pendapatan utama bagi orang kampung. Aku pernah borak dengan dia orang. Buluh ni untuk apa? Dia orang jual pada pekebun sayuran di Cameron Highland. Buluh ni untuk dibuat macam untuk aktiviti tanian lah, pancang ke, peneduh ke, macam tu. Itulah gunanya buluh. Kita sambung lagi Kita sambung lagi. Okey, kan nampak tak? Ini kalau jalan hujan sebab sekarang ni musim kemarau sebenarnya. Kalau musim kemarau kita kata jalan tak ada lecak sangat tapi kalau musim hujan aku terus terang lah cakap banyak permainan kat sini ni. Jangan risaulah Aku dengar cerita tahun ni jalan ni hanya disapu je. Tahun depan baru projek bermula untuk masuk batu-batu kerikil dan sebagainya. Jadi tahun ni hanya sapu je. Jadi tahun ni korang masih lagi berpeluang nak tengok banyak permainan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ada waktu pergi ataupun waktu balik. Kan? Sebab ni tak lama dah ni, bulan 10 kan. Bulan 11, bulan 12. Yang hujan ni, kita tak juga tahu. Kita nak turun-turun je. Aku sukalah rumah ni. Aku sukalah rumah ni. Cantik je. Ini Majeleh. Nanti ada beza lah sikit minyak motor ni. Sebab yang ni jaraknya jauh sikit. Kalau ikut laluan sungai tadi dah lama dah sampai Bukit Eceng. Ini
kita belum sampai lagi Bukit Eceng berapa minit dah buat video ni, hampir 20 minit dah, belum sampai lagi. Akhirnya aku nak fly dulu nak ada satu, nanti ada fokus. Betul lah tengok orang macam ni. Nampak tak? Betul lah. Rasa kita dah sampai di Bukit Eceng, jalan yang Eceng. Laluan kami yang selalunya itu kan. Bukit Eceng pun dah berubah tempat. Bila lepas disodok tempoh hari aku tengok dah berubah dah. Nanti tak lama lagi dah tak ada dah orang kata jalan off-road kan. Bila dah siap, tak ada dah istilah apa cikgu off-road dan sebagainya. Tak apalah. Mungkin masa tu aku pun tak ada dah. Sebab hanya sahaja satu kampung. Betul-betul tepi jalan ni kampung Eceng orang panggil. Bukit Eceng. Nah, inilah kampung Eceng. Nampak tak? Jalan ni. Jauh berjalan, wah pengalaman itulah orang kata betul lah. Kalau tu dia cepat je, banyaklah perkara yang kita tak tahu. Tapi kalau kita banyak berjalan, banyaklah perkara yang kita tahu jalan macam ni adalah aku rasa satu sakit pinggang ni jalan rata macam ni. Tapi bila sampai pos bala geng-geng cikgu cakap apa tau, bila sampai sekolah tak best lah perjalanan hari ni, tak mencabar langsung. Gila, tak mencabar langsung. Kita sambung lagi perjalanan kita lepas Bukit Eceng. Ada tadi aku, yelah dengan video dengan kamera satu macam ni, aku ni kena tukar-tukar setting setting untuk TikTok, setting untuk YouTube. Jadi banyak lah, jadi banyak kerja jugalah. Sekejap. Jadi banyak kerja lah. Kita dah kata banyak masa. Orang kata nak edit video kejap aku buat untuk TikTok, kejap aku buat untuk Facebook, kejap aku buat untuk video Kalau macam TikTok dan Facebook tak apalah, dia vertical. Kalau macam YouTube kena landscape kan, dia tak boleh nak sama. Tapi inilah dia laluannya, nampak tak? Cantik kan? Itulah kata nikmat kemajuan. Kalau jalan ni lama dah dibuat pada pos bala, kan untung senang orang pos bala, tak boleh nak susah-susah payah selama bertahun-tahun dah kan. Cikgu pun senang di sekolah kan. Baru je sodok tempoh hari kan. Baru sodok dia kata kan, nampak, tapi nampak macam dah macam tak kata balik lekuk-lekuk apa tu orang kata aliran air hujan tu. Aku harap kalau lepas ni, kalau macam jalan ni dia kena buat longkang tau untuk aliran air, supaya aliran air tu tak adalah membelah jalan. Ni bila ada aliran air yang sesuai untuk longkang tu, jalan pun lebih tahan lama. Kita tahu dah, aku kat engineer, aku harap jalan macam tu dah kurangnya.
Tengok kata highway. Memang highway lah ni. Tapi rasa macam nak hujan aja Macam nak hujan kat depan tu. Sikit lagi nak masuk kampung Tapai sebenarnya. Oh, jalan pun dah lebar cantik eh. Oh, tapi kalau hujan ni, oh, macam atas cermin ni. Tapi tak apa. Kita tengok permainan lepas ni eh. Beri masa dulu sekejap untuk kita layan jalan macam ni, jalan cantik macam ni. Lepas tu kita layan jalan licin pula. Tapi semua jalan macam ni eh. Oh, tapi kalau hujan, korang boleh bayang tak kalau hujan? Sampai masa nanti korang akan nampak, korang akan tengok jalan yang best, yang banyak permainan. Kampung Tapai tak nampak rumah. Tapai tu. Mana? Bukit tu nampak. Kita tengok sampai mana jalan ni dah dibuat, disodok, diratakan. Kau agak dah sampai ke Bukit Kelabu dah. Tak mencabar langsung jalan ni. Kita dah biasa mencabar, jalan ni tak mencabar. Rasa tak menarik je. Sampai sini Bukit Merah. Sampai sini dia orang katakan jalan sampai Bukit Merah maksudnya. Bukit Bodoh pun dah cantik dah. Ni Bukit Bodoh.
sampai Bukit Kelabu. Tengah repair nampak jalan. InsyaAllah kita jumpa pada. Nah. Tahu bila jaka ni? Tak boleh nak royak. Tak boleh nak royak. Baru boleh kepak. Dengan sempat boleh tak apa lagi. Dah repair dah insya-Allah. Dah lah main seluk lagi deh. Wah. Main ni gitu Tak ada perang ni orang. Ya, Bere. Dah. Bere. InsyaAllah. InsyaAllah. Sampai Bukit Kelabu je. Oh, dia kodok sampai Bukit Kelabu. Air boleh alih macam hari nak hujan sekarang jalan dah kembali macam biasa, jalan yang berlurah berbatu. Tak hujan, belum hujan lagi, dah menjadi hujan ni. Lagi adalah permainan. Macam dah ada hujan rintik-rintik. Dah hujan. Dah hujan. Adalah sikit permainan lepas ni kalau hujan macam ni. Tak banyak ujung-ujung macam ni. Aku baru nak fly drone. Hujan ni tak boleh lah. Ya, okey lah.
kalau bila hujan masalah satu je spek. Daripada aku mula-mula posting sampai sekarang, tu masalah aku paling utama. Tak kisah sangat jalan teruk ke, jalan huduh ke, licin ke. Tapi aku kisahkan pasal hujan yang buatkan spek aku jadi macam kabus. Slow je lah slow je. Boleh dah aku tukar tayar motor. Boleh dah. Minggu ni aku tukar tayar motor. Dah beli dah. Aku duk membayangkan jalan yang licin macam ni, geng-geng yang naik motor tadi, LC tadi. Macam mana dia orang tayar standard. Sampai di Bukit Ara dah Lepas tu kita habiskan video kita di situ lah. So aku tukar bateri. Dah dekat sampai Bukit Ara dah ni. Nak sampai di Sungai Ara dah. Okeylah gang, sampai kita jumpa lagi di lain masa, lain ketika. Terima kasih kerana menonton video di channel Cikgu Offroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.